Antara kelebihan dan kekurangan pengawetan makanan murid-murid ialah yang pertama, untuk melihat kelebihannya ialah apabila makanan diawet, ia akan dapat menjamin keselamatan makanan untuk pengguna. Manakala pengawetan makanan juga terdapat kekurangan dari segi yang pertama adalah persepsi negatif masyarakat, di mana masyarakat seringkali menganggap makanan yang diawet merupakan makanan yang boleh merosakkan kesihatan terhadap manusia. Di samping itu, makanan ini juga boleh menyebabkan makanan itu sudah hilang zat dan nutrien yang asli. Yang kedua, perspektif negatif adalah kos peralatan yang tinggi, di mana makanan yang diawet biasanya menggunakan mesin retort, di mana mesin retort ini harganya amatlah mahal untuk seseorang peniaga untuk mengawet makanan. Yang ketiga adalah apabila makanan itu diawet, biasanya akan berlaku perubahan kecil dalam rasa atau tekstur makanan. Jadi apabila kita sebagai pengguna makan, kemungkinan besar makanan itu sudah hilang rasa asal. Seterusnya, radioaktif juga digunakan dalam perubatan. Dalam perubatan, biasanya contoh sinaran radioaktif yang digunakan adalah natrium 24, di mana kegunaannya ialah untuk mengesan lokasi arteri yang tersumbat pada pesakit jantung. Yang kedua adalah iodin 131, di mana dia adalah untuk mengesan keaktifan kelenjar tiroid seseorang pesakit. Yang ketiga, titanium 99 atau TC99. Kegunaannya adalah untuk merawat tumor dalam otak. Yang terakhir adalah kobalt 60 atau CO60. Kegunaannya adalah untuk memusnahkan sel kanser bagi seseorang pesakit. Okey, daripada situ kita lihat bahawa banyak kegunaan sinaran radioaktif dalam perubatan. Antara contoh peralatan yang menggunakan radioaktif dalam perubatan adalah, pada masa kini, mesin MRI adalah sangat berguna untuk kita sebagai manusia untuk mengesan sakit penyakit yang terdapat pada seseorang individu. Contoh ialah seperti sel kanser. Okey. Jadi setelah mendengar setelah meneliti semua tentang pengawetan makanan, terutamanya dalam pengawetan dan perubatan, kita teruskan dengan soalan latihan. Yang pertama adalah, nyatakan dua contoh kegunaan sinaran radioaktif. Okey, jawapannya ialah apa? Iaitu yang pertama ialah pengawetan makanan. Yang kedua adalah untuk perubatan. Soalan yang kedua adalah, jelaskan fungsi iodin 131 dalam perubatan. Apakah jawapannya, anak murid? Jawapannya adalah menentukan keaktifan kelenjar tiroid seorang pesakit. Okey, kesimpulannya, sinaran radioaktif merupakan anugerah yang perlu digunakan dengan sebaik-baiknya ke arah kebaikan bersama. Pengawetan makanan dengan radiasi adalah kaedah moden yang selamat dan berkesan yang diluluskan oleh WHO dan FAO untuk memastikan makanan lebih tahan lama dan atau sesuai untuk pelbagai jenis makanan. Sekian, terima kasih.